Langkah pertama, kita siapkan nasi. Ini nasi saya dah cuci. Okey. Saya dah toskan Jadi di dalam periuk ni. Okey, kita masukkan sikit serbuk kunyit. Kita ada mentega, 1 daun bay, garam, secukup rasalah. Air, parah jarilah Dan kita akan masakkan nasi. Okey, sambil kita tunggu tu kita nak buat Perapan ayam. Okey, kita ada 1 sudu teh serbuk jintan, setengah sudu teh serbuk cili. Kita tuang sikit jus limau, serbuk vaduvan. Masukkan halia dan bawang putih di dalam blender. Okey, minyak sedikit. Okey, kita ada garam sedikit di sini. Kita masukkan yogurt. Kita akan perapkanlah dengan bahan-bahan kisar dan juga yogurt lah. Kita akan panggang dia selama 20 minit dalam suhu 180 degree Celsius. Seterusnya kita akan buat kari vaduvan. okey. Kita masukkan minyak sikit, daun bay, kayu manis, bahan kisar kita ada bawang putih, kita ada alia, serbuk jintan, serbuk vaduvan, serbuk cili, tomato kisar yang kita boleh dapat di pasar raya yang sedia ada lah, yang dalam tin. Kita ada jus limau nipis tadi. Okey. Kita ada garam, krim, okey, mentega. Saudari, sekarang awak akan bantu saya buat raita. Masukkan tairu, cat masala, garam, serbuk jintan, serbuk cili, daun pudina dan juga daun ketumbar. Timun, gaul lagi sekali.